FM numbers. Merah menjadi-jadi, kuning mekar paksi jiwa, membakar seruan jiwa para kekal buku akhir darah. Kuning dan merah, merah kuning lo juara, gergasi utuh Selangor ku juara, gergasi cengkam musuh binasa. Kebanggaan merah kuning, Selangor kekal sampai mati. Selangor, 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 Selangor merah kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bangku Penyokong LS Minggu LS 24. Kiranya game kedua terakhir Selangor ni hari ni lawan Penang. Nak tak nak Selangor memang kena 3 mata. Game-game dalam ni nak kena 3 mata. Sebabnya sekarang ni untuk ke ACL 2 tahun depan, untuk ke Asia, Kuching City lebih ada kelebihan. Kan? Sebab Kuching City malam tadi pun dia menang dengan Terengganu 2-1. So sekarang ni game sama buat masa ni 22, tak termasuk game Selangor ni 22 perlawanan. Itu pun Kuching City dah lebih 1 poin. Kan? So tak apalah, apa-apa pun kita enjoy the game. Dapat masuk Asia ke itu bonus lah. Itu rezeki, sebenarnya rezeki. Tak dapat masuk, itu salahkan diri sendiri lah, salahkan tim lah kan. Alright, kita tengok dari Bangku Penyokong. Gol pertama siapa skor? Moraes lagi. Minit ke lebih 13 lah. Abun. Berapa pun? Minit ke berapa? 13. Minit ke 13. Alhamdulillah 1-0. Kita nak gol lagi, kita dah nak bolos lah. Macam biasa lah tu. Bye bye. Alhamdulillah gol kedua Hugo menambah keceriaan. Minit ke belas lagi lebih kurang. Tapi sebelum tu tadi ada serangan daripada Penang, hampir-hampir nak gol juga. Aku tak sempat record. Ayat pula. Ayat kita doakan untuk Ayat. Tersebut Ayat saja buat video macam ni. Alright.
Gol ketiga, berpeluh-peluh lah. Macam mandi lah. Minit ke-23, Alhamdulillah tak tahu siapa skor. Tapi dah 3-0, Alhamdulillah. Okay, alright, bye-bye. Possible red card. Patut tak payah bagi red card. Tak kisah, jangan bagi red card. Kalau boleh tambahkan Penang tu jadi 12 orang pun tak apa. Belagak. Ref tengah check VAR. Kita tak tahu keputusan macam mana. Tak nak, tapi dia nak rekat. Nampak, semua tak nak rekat. Tak nak rekat, kita nak lawan sebelah. Gentleman, Mat, gentleman. Come on lah, 3-0, kita main 11 orang. Lawan 11. Dapat kad kuning je. Kita memang tak nak, kalau boleh jangan bagi kad. Kita nak tambahkan orang. Kad kuning buang. Kad kuning tu buang. Kad kuning mana kad boleh buang. Dia merah buang. Kad kuning tu buang. Merah sekali buang. Tamat separuh masa pertama. Tamat separuh masa pertama, kedudukan kosong pula 3-0 Ahmad. Saya Ahmad. Mat, kau akan terkenal satu Malaysia, Mat. Kau akan terkenal di Kuala Lumpur, Mat, satu hari nanti. Kau tadi siapa? Hugo Moraes, satu biji lagi aku tak tahu siapa. Gol ketiga tadi tak tahu siapa. Kebetulan memang Selangor yang first half ni Selangor yang pegang game. Ada 2 kali juga percubaan daripada Penang tapi offside, tapi memang percubaan tu memang Syed Izan dapat save lah. Kita sebenarnya tak nak offside, kita tak nak offside, bagi je. Kita tahu Syed Izan boleh selamatkan gol. So kita sambung untuk second half nanti. Nak gol lagi lah, kita nak gol lagi, nak enjoy je. Alright, second half, bye. Hotel Friki cantik berjaya menewaskan apa nama kiper Penang? Ramadan. Sebab ni dah bulan Zulkaidah. 4-0 minit berapa tak tahu. So kita nakkan gol lagi. Tak nak bolos. Tamat game. Alhamdulillah. Tamat separuh masa kedua, kita akan memasuki separuh masa ketiga. Tamat game.
Assalamualaikum. Tamat game. Keputusan 4-0. Skorer aku tak ingat lah siapa. Morais berapa biji tadi? Morais berapa biji? Morais biji. Lagi siapa tak? So ada Aikal ada? Aku tak tahulah berapa. Misi ke Asia. Oh, Asia. Asia dah tak ada lah. Slow lah saya Enjoy je. Asia dah boleh kata tutup lah. Nasib lah, ada rezeki ada. So korang doa yang baik-baik untuk member kita orang Hayat. Semoga cepat sembuh. InsyaAllah nanti musim depan boleh kembali ke stadium. Jangan duk risau-risau tahun ni nak masuk stadium, tak payah. Tunggu recover, tahun depan boleh masuk stadium. So korang kalau nak dapatkan apa-apa merchandise dekat Ariwan Meru, FB, IG dengan TikTok ataupun pergi dekat kedai dia dekat Petronas Meru, masuk je simpan Petronas tu, nak keluar tu nanti jumpa Ariwan Meru, ada 2 kedai kat situ. So itu je Tamannya Harimau Melaya Selangor sampai mati dalam Malaysia. Terima kasih kepada penyokong-penyokong yang berkorban cuti datang ke stadium, ramai juga kan. So nak masuk, patutlah tu ini nak cakap apa ni? Dah Selangor menang 4-0. Menang 4-0. Okey, boleh pergi Asia tak? Boleh. Adik cakap boleh. Adik cakap boleh. Kalau abang-abang ni cakap kita tak percaya. Adik suci lagi. Adik ni suci lagi. Alright. See you soon. Dari bangku penyokong. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Seperti TV. Tamannya Harimau Melaya Selangor sampai mati dalam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.